sebagai satu kerajaan lah, dan juga kita menghargai Ahmad Fikri yang dapat kejayaan tersebut. Supaya selepas daripada ni kena mantapkan lagi usaha dia untuk menjadi hafiz Al-Quran dan dapat syahadah 30 juzuk dalam tempoh sehari. Dan tidak salah ni suatu perkara yang sukar. Payahlah nak syahadah 30 juzuk dalam masa 28 belajar, maknanya sehari lah, dan tidak ada kesalahan. Bukan boleh dibuat oleh kebaikan orang. Dia adalah satu keistimewaan. Generasi macam ini perlu diberi penghargaan. Nama tahniahlah kepada keluarganya, ayahandanya, Ustaz Abdul Hisham bersama dengan Zaujah sebagai guru yang pertama lah bagi anak-anak dia. Seorang ayah ni belum pergi sekolah, suruh anak dah baca Quran. Dia wajibkan walaupun beberapa ayat. Jadi mungkin itu adalah kesan juga kepada pendidikan. Anak-anak dia tu suka pada Quran. Kerajaan negeri sendiri yang lama dah letak Zamir Arwah Tok Guru dan Tok Tara Setia lagi. Dia nak dalam satu rumah ada satu hafiz Quran.